Kalau nak semayang jamuah qasar, apakah niat yang paling pendek? Saya tengok banyak sangat niat dalam TikTok, tak tahu mana betul. Dan ni sini musim TikTok dia ni tau. Canggih. Tu ada akaun. Kita nak jamak semayang Zuhur dengan Asar sekaligus. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke siapa ke highway tu, tol mana Bukit Gemuruh tu, faham? Orang pun bang Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, faham? Kita pun masuk dalam RNA punya surah nak semayang jamak. Niat paling pendek. Nak paling pendek gini je. Mula-mula semayang Zuhur doa. Takbir Allahu Akbar. Aku semayang Zuhur jamak takdim dengan Asar 2 rakaat. Ingat tak? Masa semayang Zuhur. Aku semayang Zuhur jamak takdim dengan Asar 2 rakaat. Habis salam, naik pula semayang Asar. Allah, aku semayang fardu Asar jamak takdim dengan Zuhur 2 rakaat. Jelas lagi? Bagus.